tu ke. Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Alhamdulillah bertemu lagi kita di YouTube channel Syah M Mencari Sat Padu. Okey geng, macam biasa kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang tak putus-putus support channel aku ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang terbaik geng, kerana sentiasa support channel aku. Aku doakan semua korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin. Okey geng, aku baru je sampai spot hari ni. Hari ni aku turun di spot Lubuk Kemudi geng. Hari ni Alhamdulillah cuaca pun mengizinkan, cuaca cerah. Lepas tu air sungai okey kot, cantik lah ni. So geng, tanpa melengahkan masa, aku tak set up lagi, betul-betul baru sampai ni. So jom, harap-harap ada sat padu lagi ni. Ok geng, teruskan menonton, stay tune geng. Ok geng, jom kita buat balingan yang pertama untuk hari ni. Untuk umpan yang pertama ini, setup pertama, aku guna umpan soit peram geng. Ini 3 biji soit peram. Aku buang biji, lepas tu aku ikat pada mata kail satu geng. Yang ni aku pakai benang untuk mancing tu, dan aku lilit pada mata kail. Mata kail mata mustad saiz 9. Harap-harap patin terliur. Tengok umpan ni. Okey, jom kita balingkan tu. Bismillah. Cantik. Makan patin. Dia ambil ini. Okey. Aku nak set up lagi. Lagi 2 joreng kot. Okey. Sementara tunggu ikan makan, aku nak cari umpan dan ikan ni. So ni bobo baru beli. Kita try cari anak ikan. Simpul tu bawah ni. Sekejap. Okay. Kita bubuh umpan sawit sikit, 2-3 ulas. Lepas tu kita isi pelet bancuh ni. Kita isi dalam ni sikit. Kalau ada anak ikan kan boleh buat umpan. Umpan anak ikan. Yang itu hari ada bubu payung yang aku beli yang sebelum ni, hancur kan, masuk datang bewok, habis bubu. Yang tu dah banyak dah makan hasil. So kita ganti yang baru. Sebab bubu ni murah kan, dalam Shopee baru dalam RM8 bubu payung. Yang ni 8 lubang. Yang sebelum ni 12 lubang. Yang tu tak ada stok. Okay, jom kita pergi tahan. Kita tahan kat sebelah. Sebelah tak ada orang mancing, kita tahan kat sebelah. Harap adalah anak ikan. Kita tahan dulu dalam setengah jam ke, sejam ke. Okay. Jom. Kita tahan kat sebelah. Sebab sebelah ni tebing dia rendah sikit. Tapi kalau nak mancing memang aku tak berani ya.
agak segan sikit sebab tebing dia terlalu rendah. Kita campak tepi ni je. Bismillah. Tak center. Bismillah. Betul. Nak tahu udang galah pun masuk. Try je lah. Okey. Kita tunggu setengah jam ke, sejam ke, jadi kita tengok umpan. Okey. 1 hour later. Okey geng, jom kita tengok bubu. Dah sejam dah tahan ni. Kok dah ada hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hasil. Ada seekor halusnya. Boleh lah, daripada tak ada. Tapi ni halus sangat ni. Kita cari lagi. Kita baling tu, cari lagi. Halus sangat. Okay. Ada strike. Ada strike. Jom kita angkat. Ada hinjutan padu. Ikan apa ni? Baung saiz padu. Bismillah. Alhamdulillah. Padu geng. Solid, 2 mata sangkut. Baru dia ambil. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ada juga dia ambil. Ini tadi umpan aku tukar pada dedak sawit. Dia makan. Mas. Kemas ni, solid. Kena dekat bibir. Solid sangkut. Saiz dalam 700 gram ada kot. 7 ke 800 gram. Mantap geng. Tapi sayang lebih. Masa dia ambil mula-mula tu aku tak dan record. Menjunam joran. So kita
Aku tahan bubur ni tak ada asin. Ada ikan tak ada hari ni. Kurang ikan. Jadi tak pakai lah umpan nak ikan. Air betul-betul keruh hari ni. Baru ada seekor strike. Okey, pasang umpan lagi. Pada makan ayam macam biasa kan, aku akan pakai umpan roti. Umpan dedak hitam ni tak berapa masam lagi. So tadi aku dah pakai 2-3 kali, ikan tak ada ambil. Ni aku pakai umpan ni je. Pellet 920 plus white peram. Yang ni betul-betul bau masam. Ni dia ambil ni. Dia dah berminyak dah. Minyak sawit. Okey. Jom kita baling lagi. Dia nak umpan yang bau masam juga. Bismillah. Aduh dia. Alhamdulillah. Aduh weh. Sebuah Honda FF5 unregistered. Aku tengah tengok live Alif ni. Syukri Sulaiman ni. Orang kadang-kadang ada kau tanya. Cukup nak orang. Oh janganlah. Tapi dah record juga tadi. Sebab aku tengah tengok live dia tadi. Ada juga kawan kamu. Dok kamu akan pergi. Strike yang kedua kan. Bawang ni. Alhamdulillah.
Jom kita cabut dulu. Okey. Dia anak saya akan ambil. Mak tu ada rezeki dapat Honda SFI. Aduh. Jadi tadi punya set pertama tu pun kes aku tengok live ni, tapi tak sempat rekod joran tu minggu 6. Ini tadi dan lah aku rekod ni. Alhamdulillah. Baru yang kedua. InsyaAllah. Ada sekian. Boleh janji dengan saya, boleh tak? Tak ada rezeki jangan marah. Sekejap aku tengok lah. Bising pula. Oh, dah tua aku lah. Tahu dah lah. Apa ni dekat lain dah attack. Kau dongong ke paling bising kali attack saya. Apa tengok lah. Sama saya ni. Ikut. Ini besar sikit lah. Tajam sikit. Sebentar. Nama aku dah naik, aku nak kata. Wikor. Selalu kalau depa tak dapat tahniah siapa menang. Saiz padu yang 2 ekor. Sama-sama saiz. Kat gila baru kita timbang. Kita pasang umpan dulu. Dia tengah makan lagi ni. Bismillah. Okey geng. Alhamdulillah. Masa dah time. Aku pun dah siap kemas barang-barang. So geng, hari ni alhamdulillah ada juga hasil padu. 2 ekor ikan bau. So jom kita timbang dulu. Tengok berapa berat untuk 2 ekor bau ni. Kita timbang dia. Okey geng. Berat dia 1.830. Padu yang 2 ekor ni. 1.8. Hampir 2 kilo geng. Alhamdulillah. Padu. Okey geng, baru-baru ni ada di video yang lepas ada sahabat komen. Ada sahabat bagi cadangan supaya aku masak ikan bau ni, bau masak kari. So baru-baru ni yang video yang lepas ada aku dapat bawang 1.4 kilo tu. Dan 2 hari lepas aku ada masak bawang masak kari. Tapi aku tak buat konten lah. Memang betul geng. Terima kasih lah buat sahabat yang bagi cadangan tu. Memang betul-betul padu rasa dia geng. Sedap. Biasa ikan laut je kita akan masak kari. Tapi baru ni aku masak bawang. Memang padu rasa dia. Biasa kita akan guna ikan bawal, ikan jenahak, ikan merah buat kari. Tapi baru ni aku buat ikan bau. Memang padu kan ni rasa dia. Alhamdulillah geng. Aduh, sengat tajam. 2 ekor. Padu saya dia. Yang ni paling padu lah saya. Yang ni tadi dapat footage dia. Strike dia yang ni tadi tak dapat dia. Sebab aku tengah layan live tadi. Tak ada nak rakamnya ni. Tapi dua-dua padu lah. Hasil padu ini, alhamdulillah. Okey geng, aku ingat video sampai setakat ni dulu. Kita jumpa lagi lah di next video mencari start padu di sungai insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih geng. Terbaik. Bau masak kari mantap, terbaik. Padu rasa dia.